Hari ni kami nak umumkan pemenang misi jimat air bersama Boboiboy. Untuk kategori sekolah rendah, pemenangnya adalah Sekolah Kebangsaan Jalan Pil, Kuala Lumpur. Kau dah membazir dekat dengan dua liter air. Oi! Janganlah main air macam ni. Membazir lah. Jimatkan air, gunakan bandi. Untuk kategori sekolah menengah, pemenangnya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Si Jangkang Jaya, Teluk Panglima Garang, Selangor. Pemenang sanggup hati pula bagi kategori sekolah rendah dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Seri Fajar, Selangor. Datang ke masa hadapan. Sungai kering. Lah. Semua ni sebab kita tak jimat air. Betul. Tapi korang semua tetap boleh ubah masa depan korang. Bagi kategori sekolah menengah dimenangi oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kembangan, Selangor. Water district actually contribute to 5,000 litres, of water wasted per year. Having is corrected. Drinking water lost globally every single day. Tanya kepada para pemenang. Jom jimat air demi kelestarian masa hadapan.